untuk belah di tepi pantai. Jauh pandangan di Pulau Banton. Hello, Assalamualaikum. Hari ni aku nak review keropok ikan cap juara. So, sebelum kita review dulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naim Rushaidi bin Razlan, pada kelas T3C, nombor matriks TT22520. So, untuk ramuan, kita boleh baca keropok ikan, garam, gula dan lada. Okay, so basically dia ada 3 ramuan lah. Okey, untuk dia punya kilang, dia dekat Mazini Ismail, sebelah stesen minyak Petron, Kampung Padang Pak Ahmad, Pasir Putih, Kelantan. So basically dia daripada Kelantan. So saya beli ni, harga dia dalam RM1.50 dekat kedai yang saya tunjuk sebentar tadi. So jom kita review rasa dia macam mana. Bismillah. Tahan. Sedap. Rasa manis-manis pedas tu ada. So yang ni version saya ada beli yang version pedas. Ada juga yang version original yang tak ada rasa pedas dia. So basically alang-alang review lah kan. Dulu waktu kecil-kecil, lepas sekolah, saya selalu beli lah dia ni kat kedai sebelah sekolah saya. So bila kita jumpa balik kedai ni, ada dekat berdekatan dengan kita kan, kedai tu, wah, bila kita makan balik kita rasa happy nostalgic tu. Overall aku boleh bagi keropok ni dalam 9/10 lah, 9/10. Sebab ya, dia punya sifat nostalgic dia tu. That's all for me. Bye.